Kalau korang nak mudahkan hari raya korang nanti, korang try lah usah-usah dulu dua produk daripada Chan Furniture ni. Yang first ni mesin basuh brand TCL. Dia boleh jadi washer dan boleh jadi dryer. Tak payah nak jemur-jemur baju dah. Mesin basuh ni pakai Didi motor. Dia ada 10 tahun waranti untuk motor dia. Kalau Didi motor ni lagi senyap, lagi jimat karen lah. Dia punya tempat kontrol pun pakai touchscreen dengan LED. Nampak lah lagi mahal kan? Bahagian dalam ni dia pakai design honeycomb. Lepas tu dia ada mode drum clean yang boleh bersihkan sendiri dia punya mesin basuh ni daripada kotoran, bau hapa atau sisa sabun. Harga ansuran sekarang RM109 je sebulan. Tak ada deposit, bayar lepas 60 hari dan ada 30 bulan waranti. Kalau kat rumah korang ada petias design lama, korang dah boleh tukar kot dengan brand Haier 4 pintu ni. Yang ini kapasiti dia besar 480 liter. Kalau nak simpan stok untuk seminggu time puasa atau raya nanti memang senang lah. Makanan pun nampak tersusun dan kemas je. Untuk petias ni korang dapat 20 tahun waranti untuk kompresor. Yang ni ada dua design metal dengan piano black glass. Yang ni korang dapat RM40 diskaun jadi RM149 je sebulan. Nak lulus ansuran dekat sini senang je. Deposit pun tak payah bayar, ada 30 bulan waranti. Bayar pun lepas 30 hari. So korang boleh datang dekat Chan Furniture.